Sejarah mencatatkan, hanya satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah menjadi tanah jajahan kuasa barat. Negara tersebut ialah Thailand. Ketika banyak negara Asia Tenggara dijajah oleh kuasa Eropah seperti British, Perancis dan Belanda, Thailand berjaya mengekalkan kedaulatannya. Pada masa dahulu, Thailand dikenali sebagai Siam. Pemerintah Siam menggunakan diplomasi dan hubungan politik dengan kuasa barat untuk mengelakkan penjajahan. Mereka juga melakukan pembaharuan dalam pentadbiran dan ketenteraan supaya negara kelihatan moden di mata kuasa barat. Selain itu, Siam menjadi negara penampan antara wilayah British di Burma dan wilayah Perancis di Indochina. Keadaan ini membantu Siam mengekalkan kemerdekaan walaupun berada di tengah persaingan kuasa besar. Sebab itulah, hingga hari ini, Thailand dikenali sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah menjadi tanah jajahan kuasa barat. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.